Bila benda ni dah rosak, nak tukar, memang makan modal lah. Memang akan makan modal. Sebab nak buka ni pun tak susah pun, proses nak buka ni tak susah. Tapi yelah, bila dah buka benda macam ni, modal dia tak kecil lah. Ok kan, hari ni masuk CPG Alza. Alza ni dia ada problem dengan dia punya drive shaft lah. So kita punya technician sekarang tengah cuba nak repair dia punya drive shaft tu. Kita akan tukar boot baru lah. So kalau korang boleh tengok, memang pecah teruk lah kan. Memang grace pun dah bersepah kat sini ni. Tapi tak apa, jangan risau, kita punya technician tengah buat benda ni. Tapi yang saya nak cerita hari ni bukan pasal ni lah. Ini kecil punya hal je. Yang saya nak cerita ada kat bawah tu. Jom. Yang saya nak cerita sebenarnya adalah mengenai dia punya ni, barang ni. Ini valve body. Ni valve body ya tuan-tuan. Kereta ni selain daripada drive shaft dia problem, dia ada problem juga dengan dia punya gearbox lah kan. So gearbox dia ada jeking-jeking. Jadi kita dah tukar dia punya valve body. Valve body kita dah tukar yang lain, yang baru. So alhamdulillah selepas kita tukar valve body ni, memang problem jeking tu selesai lah, tak ada masalah lah. Cuma saya nak cerita lah pasal valve body ni kan. Valve body ni memang kalau kereta manual, gearbox manual, dia tak ada pakai valve body. Tapi valve body ni hanya ada untuk kereta auto ataupun kereta CVT lah, DCT ke DCVT ke kan. Dia ada valve body. So valve body ni lah yang akan orang kata menentukan gear mana nak pakai, gear 1 ke gear 2, gear 3, gear 4, gear berapa ratus pun dekat valve body ni lah. Jadi kalau kita boleh tengok dalam valve body ni, dia punya lubang semua halus. Lubang ni lubang minyak tau, minyak lalu dalam lubang ni tau. Okay, kalau kita boleh tengok semua halus kan. Dan kalau kita tengok minyak dia pun kotor bos. Minyak ni kotor. Disebabkan lubang-lubang ruangan dalam valve body ni halus dan minyak tu kotor, sebab itulah valve body ni lama-lama dia tersumbat. Bila dia tersumbat, dia akan start lah ada masalah, akan start jerking lah, macam-macam kan, ada delay jerking semua kan. Untuk memastikan valve body kita ni sentiasa sihat, kita punya minyak ni, pertama-tamanya kita punya minyak gear ni kenalah sentiasa bersih. Jadi kalau dekat Transmatic ni, kita suggest untuk tukar minyak gear tu setiap 20,000 km. Dan minyak gear berserta filter kita akan tukar setiap 40,000 km. Kenapa kita suggest macam tu? Sebab dalam sistem gearbox ada valve body kan. Jadi bila kita tak jaga minyak, valve body rosak, gearbox akan problem. Okay, so kalau tuan-tuan ada masalah dengan gearbox, tuan-tuan ada jerking ke apa, saya suggest datang ke Transmatic Automotive ni. Kita memang pakai gearbox. Kita dekat stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow kita punya page Mechanic Transmission. Okay, bye-bye.